Have a seat. Thank you. Di situ. Yes. Listen. Allah. Okay, selesa? Okay guys, so customer pertama kita dah collect tadi. Dapat payung ni. Oh, Aiman. Kita boleh memulakan perjalanan kita. Tapi sebelum kita memulakan perjalanan kita, kita ada sedikit announcement. Ini saya mau pergi PAS kan? Ya betul. Ya betul. Kita akan ke destinasi yang diorder lah. Okey. Destinasi seterusnya adalah CBD Perdana, Tree Kapal. Akak memang duduk kat sini lah. Ya. Itulah. Kita 2-3 hari ni hujan, jadi saya faham. Kadang-kadang kan. Lepas tu siang pun panas juga kan? Yang banyak panas. Siang banyak panas dengan haus apa semua. Tadi tak sore ini. Kenapa Grab pada macam ini? Hari buat macam ini Grab. Sebenarnya saya ni anak kepada kerabat diraja. Jadi saya ni sebenarnya dah kena buang daripada kerabat. Jadi bila saya dah kena buang, saya cubalah cari kerja. Diorang tak nak ambil orang macam saya. Jadi saya gunalah kan kereta yang saya ada ni untuk buat Grab. Inilah harta terakhir saya. Sambil-sambil kita ni akak boleh minum dulu. Silakan. Sorry, saya sudah minum. Akak sudah minum? Okey kak. Saya bagi dia. Minum? Saya sudah minum. Akak dah minum. Saya baru kali ini juga first time tengok ini Grab. Pak, itu kita punya announcement pilot kita. InsyaAllah lah, semoga rezeki macam ni lah. Hari-hari macam ni kak. Saya selepas dah kena buang tu, kerabat tu, saya langsung dah ada kerja tau kak. Buat saya macam-macam.